Peppa Pig nampak ringkas di permukaan dengan warna-warna terang, suara yang mesra, episod yang pendek dan cerita-cerita yang kelihatan tidak berbahaya serta selamat. Tetapi sebaik sahaja anda berhenti memberi tumpuan hanya kepada Peppa dan mula perhatikan latar belakang, keseluruhan nada rancangan itu berubah secara halus. Watak-watak muncul dan hilang dalam babak tanpa penjelasan. Ada yang muncul di tempat yang sepatutnya mereka tidak berada secara logik, yang lain pula diperkenalkan, diakui secara senyap dan kemudian dilupakan sepenuhnya. Peppa Pig nampak seolah-olah ringkas, tetapi latar belakangnya menceritakan kisah yang sangat berbeza. Satu yang dipenuhi dengan corak-corak pelik, watak-watak yang hilang dan butiran yang menimbulkan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Salah satu contoh yang paling jelas ialah Mr. Labrador, watak yang nampaknya wujud di mana-mana pada masa yang sama. Kebanyakan penonton mengenalinya sebagai sebahagian daripada kru pembinaan Mr. Bull. Dia sering dilihat mengendalikan jentera berat, membantu menggali jalan atau membantu dalam projek pembinaan, seolah-olah itu adalah pekerjaan tetapnya. Dalam episod Mr. Bull di kedai porselin, apabila Encik Bull memecahkan teko beliau, Mr. Labrador dengan tenang mengumumkan bahawa dia mempunyai pistol rivet. Saya ada pistol rivet. Menyampaikan ayat itu dengan keyakinan yang begitu santai sehingga ia terus menggambarkan personalitinya. Namun, apa yang membuat kehadirannya rasa tidak selesa ialah betapa mudahnya dia bertukar peranan. Dalam episod lain, dia tiba-tiba mengendalikan van aiskrim menggunakan suara yang perlahan dan santai yang sama. Seolah-olah menjual aiskrim hanyalah satu lagi tugasan sementara. Sebelum kembali ke tapak pembinaan, keadaan menjadi lebih pelik apabila anda melihat di mana lagi Mr. Labrador muncul. Semasa lawatan Peppa ke London, dia boleh dilihat berpakaian sebagai salah seorang pengawal ratu, berdiri dengan senyap dan memerhati ketika Peppa dan rakan-rakannya memasuki istana. Apabila keluarga babi melancong ke New York, Mr. Labrador muncul sekali lagi. Kali ini, memegang kamera dan berpura-pura menjadi pelancong. Dia berada cukup dekat dengan keluarga itu sehingga kelihatan seolah-olah disengajakan, seakan-akan dia sedang mendokumentasikan pergerakan mereka. Kemudian, di Paris, dia berada di sana sekali lagi dengan kameranya siap sedia, diam-diam memerhati dari latar belakang. Watak yang sama muncul di beberapa negara, sentiasa berada berdekatan dan sentiasa memerhati, mula terasa bukan lagi satu kebetulan. Ia menimbulkan persoalan yang tidak selesa sama ada Encik Labrador hanyalah watak latar yang sering muncul atau jika dia sebenarnya seseorang yang sengaja memerhati Peppa dan keluarganya. Atas sebab-sebab yang tidak pernah dijelaskan oleh rancangan itu, satu lagi misteri melibatkan watak kanak-kanak yang secara teknikal wujud namun tidak pernah benar-benar menjadi sebahagian. Peminat sering merujuknya sebagai Carol Cow. Penampilan pertamanya adalah sebagai anak lembu latar tanpa nama, duduk di kalangan penonton semasa rancangan Christmas Encik Potato. Dia tidak diperkenalkan, tidak bercakap dan tidak diendahkan oleh sesiapa pun. Dia hanya berada di situ. Selepas itu, dia mula muncul secara senyap di sebelah Puan Chow dalam beberapa episod termasuk lawatan ke London dan babak yang berlatar di tempat awam seperti kawasan membeli belah. Lama-kelamaan, peminat menyedari kemunculannya yang berulang dan memberikan dia nama, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh rancangan itu sendiri. Akhirnya, Peppa Pig mengesahkan bahawa dia adalah anak perempuan Puan Chow. Tetapi, walaupun selepas menjadi watak rasmi, dia tetap kelihatan agak jauh daripada watak utama. Apa yang membuatkan Carol Cow benar-benar mengganggu ialah apa yang tidak berlaku. Dia tidak pernah menghadiri sekolah Madame Gazelle, tidak pernah bermain dengan Peppa dan tidak pernah berinteraksi dengan kanak-kanak lain. Dan kemudian, selepas beberapa kali muncul, dia hilang sepenuhnya. Paling membimbangkan, dia tidak muncul di majlis perkahwinan ibunya sendiri dengan Encik Bull. Jika Encik Bull kini adalah bapa tirinya, ketiadaan Carol Cow menjadi mustahil untuk diabaikan. Rancangan itu tidak memberikan sebarang penjelasan ke mana dia pergi atau mengapa dia menghilang, membuatkan penonton tertanya-tanya sama ada dia berpindah, digugurkan secara senyap daripada cerita atau sekadar satu butiran yang dilupakan. Dalam dunia yang jarang mengungkit semula perkara lama, latar belakang Peppa Pig menjadi semakin pelik apabila anda mempertimbangkan Lanun Redbeard. Dia secara terbuka adalah seorang lanun dan rancangan itu tidak pernah menyembunyikan fakta tersebut. Gambarnya muncul dalam buku cerita kanak-kanak dan semasa episod festival, wajahnya boleh dilihat pada poster dan sepanduk di seluruh bandar. Seluruh komuniti nampaknya sedar siapa dia, namun tiada siapa pun melayannya seperti seorang penjenayah. Sebaliknya, dia diraikan, dipamerkan dan diterima begitu sahaja. Ini menimbulkan implikasi yang tidak menyenangkan bahawa bandar Peppa sama ada bertolak ansur dengan aktiviti Lanun atau mendapat manfaat daripadanya dalam beberapa cara. Sama ada festival itu diadakan untuk menghormatinya, dibiayai olehnya atau sekadar mengeksploitasi imejnya, rancangan itu tidak pernah menjelaskan mengapa seorang Lanun dilayan seperti ikon tempatan. Berkaitan dengan Redbeard ialah Polly, burung kakak tua, haiwan peliharaan Datuk Babi yang kelihatan jauh lebih mencurigakan apabila anda perhatikan dengan teliti. Dalam gambar yang dikaitkan dengan Redbeard, Polly ditunjukkan menanam harta karun bersama-sama dengannya yang sangat menunjukkan bahawa dia terlibat dalam jenayahnya. Walaupun begitu, Polly juga digambarkan sebagai seorang selebriti. Gambarnya muncul pada kotak bijirin yang dijual di kedai, menjadikannya sebagai maskot komersial. Identiti dua hala yang pelik ini, iaitu sebagai sekutu jenayah dan ikon komersial, mencadangkan bahawa dalam dunia Peppa Pig, kemasyhuran dengan mudah menghapuskan kesalahan. Encik Fox mewakili satu lagi contoh tingkah laku yang mencurigakan, tersembunyi di depan mata. Dia mengendalikan sebuah kedai yang menjual segala-galanya dan sering menerima bentuk bayaran yang pelik
seperti butang daripada George. Dia kelihatan yakin, tenang dan langsung tidak peduli dari mana barang dagangannya diperoleh. Dalam episod Haiwan Malam, dia dilihat mengendap berhampiran ayam-ayam atuk babi, satu jenaka visual yang juga memberi petunjuk kepada sifat pencurinya. Kemudian, koleksi bot dalam botol kesayangan atuk babi tiba-tiba hilang secara misteri dan muncul semula untuk dijual di kedai Encik Rubah. Menambah lagi kecurigaan, Encik Rubah kemudian dilihat di lapangan terbang memakai jaket hijau yang kelihatan seperti penyamaran yang disengajakan. Sama ada dia melarikan diri dari negara atau sekadar bersembunyi di depan mata. Rancangan itu membiarkan persoalan itu tergantung. Mandy Tikus ialah satu lagi watak yang kehadirannya menjadi lebih menarik apabila anda perasan kemunculannya yang awal. Sebelum episod debut rasminya, Mandy muncul seketika di latar belakang semasa lawatan ke London, sebahagiannya terpotong oleh bingkai. Dia tidak diendahkan, namun dia jelas berada di situ. Apabila dia akhirnya menjadi watak utama, rancangan itu memperkenalkannya tanpa sebarang kehebohan. Mandy menggunakan kerusi roda dan tiada siapa yang menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Tiada episod pengajaran atau penjelasan dramatik. Dia hanyalah sebahagian daripada kumpulan itu dan sebenarnya rancangan itu menunjukkan bahawa dia sering menjadi yang terpantas antara kanak-kanak tersebut. Kemunculannya di latar belakang sebelum ini terasa seperti disengajakan. Seolah-olah dia memang sentiasa dimaksudkan untuk menjadi sebahagian daripada dunia Peppa, hanya menunggu untuk diberikan perhatian. Molly Mole wujud dalam Peppa Pig secara lebih samar dan tidak konsisten. Dia jelas merupakan sebahagian daripada kelas Madam Gazelle, tetapi hanya muncul apabila kumpulan itu memerlukan kanak-kanak tambahan. Di skrin, dia menyampaikan satu baris dialog, memberi reaksi terhadap sesuatu yang berlaku dan kemudian kembali menghilang ke latar belakang. Molly terasa kurang seperti watak yang benar-benar dikembangkan dan lebih seperti seseorang yang wujud hanya untuk memenuhi ruang, hadir tetapi tidak pernah menjadi pusat perhatian. Penny Polar Bear pula terasa penting. Walaupun kemunculannya terhad, dia memakai cermin mata, bermain hoki ais dan mempunyai personaliti yang jelas. Namun, dia menghilang untuk jangka masa yang lama. Kemudian kembali, seolah-olah dia sentiasa ada di situ. Kehadiran dia yang tidak konsisten membuatkan dia terasa kurang seperti watak latar dan lebih seperti seseorang yang rancangan itu sekadar terlupa untuk tampilkan. Belinda Bear tersembunyi dengan cara yang berbeza. Dia bukan diabaikan kerana dia menyatu, tetapi kerana dia tergolong dalam kumpulan yang lebih tua yang jarang menjadi fokus rancangan itu. Dia muncul bersama Chloe dan kanak-kanak yang lebih tua yang lain secara terbuka menyatakan bahawa dia hampir berumur 10 tahun. Dia bermain papan selaju, memberi nasihat dan berkelakuan seperti seseorang yang sudah melepasi dunia Peppa. Reka bentuk dan sikapnya membezakan dia, menjadikan jelas bahawa alam semesta Peppa Pig melangkaui playgroup, walaupun rancangan itu jarang menerokanya. Encik Bear mewakili salah satu kes yang paling pelik sekali. Dia muncul dalam satu episod sahaja dan tidak pernah dilihat lagi. Tiada kemunculan latar belakang, tiada peranan berulang, tiada pengiktirafan. Dia wujud seketika dan kemudian hilang sepenuhnya, membuatkan dia terasa seperti fail yang dilupakan, bukannya penduduk sebenar Pepper Town. Puan Beja nampak penting apabila dia muncul, menguruskan ladang yang besar dan dengan yakin membimbing kanak-kanak melaluinya, namun kehidupan peribadinya terasa tidak lengkap. Walaupun rancangan itu menyatakan bahawa dia berkahwin dengan Encik Beja, beliau jarang dilihat atau disebut, membuatkan seolah-olah seluruh bahagian hidupnya telah dikeluarkan daripada naratif. Akhirnya, terdapat Encik Gazelle, watak yang secara teknikalnya langsung tidak hadir. Di Museum Sains, sebuah lukisan menggambarkan beliau memakai uniform tentera lama yang berasal dari berabad-abad dahulu. Memandangkan Puan Gazelle sangat kuat diisyaratkan sebagai makhluk abadi, portret itu mencadangkan bahawa suaminya mungkin juga begitu. Jika itu benar, maka Encik Gazelle sebenarnya masih ada. Dia cuma berada di tempat lain, mungkin sedang tidur, bersembunyi atau menunggu masa apabila rancangan itu akan mengakui kewujudannya semula. Sebaik sahaja anda mula perasan watak-watak latar belakang ini, Peppa Pig tidak lagi terasa seperti kartun kanak-kanak yang biasa. Ia menjadi sebuah dunia yang penuh dengan perkara yang tidak selesai, orang yang dilupakan dan kisah-kisah yang berlaku di luar bingkai. Dan semakin anda perhatikan, semakin jelas bahawa latar belakang Peppa Pig sebenarnya tidak kosong langsung. Ia pula sedang memerhatikan anda.